Aku okey je. Tak, akak Ikmal okey je. Tapi time nak buat konten tu kan, kejap lah nak berak lah, nak tidur lah, buat besok lah. Tengok je kat keluang nanti pergi kan. Tengok keluang kita minum kopi keluang je, lepas tu balik. Macam cakap. Ikmal, dah habis fikir kenapa nak bakar lagi ni? Terimalah, dah kalah dah tu. Aku nak bakar apa lagi? Ha? Ikut je lah. Boleh lawan lagi? Awak nak lawan lah. Awak nak lawan apa? Tak nak lah. Nanti memang kalah aku kan. Malas. Awak nak lawan apa? Ni aku buat cabaran teruk-teruk tadi. Aku buat cabaran kena pergi gym selama 24 jam. 24 jam. Kau kurus aku nanti macam mana? Pergi gym 24 jam. Ataupun kau kena pergi fun run waktu bulan 2 nanti. Kau kena marathon. Aku ada kerja hari tu. Ada kerja Aku tengok jadual tak ada. Sebab jadual kita kan sama. Aku dah tengok dah. Jadual aku lain sikit. Tiba-tiba lain. Jadual aku lain sikit. Bukan kita sama ke 14 tu, kau tak ada apa-apa? Kau tak tahu Aziz bukannya ada satu buku tu je, dia ada buku lain. Oh ya, faham. Itu selalu yang dengan Kak Long tu kan dia saya tak dekat buku kan. Ni jadual lain dia buat kat Majung. Okey. Kereta Majung. Ada di tampal kat hotel. Dekat situ aku ada jadual tu, kat situ aku busy you. Oh tu yang kau tak nak pergi fun run yang marathon tu. Aku ada kerja. Aku kena shoot Dubai Bling. Oh ya, faham. Faham. Aku kena shoot kat cerita Dubai Bling. Aku cameo. Cameo. Fun run tak nak lah. Kalau fun wagyu nak lah kan? Lebih kurang lah. Faham? Tu yang dia melantak wagyu kat Menate malam tu sampai 2 stick. Diam lah. Sedap orang dia makan. Lembut je aku tengok dia potong daging tu. Kau ni cakap-cakap aku tengah lapar ni. Tengah makan. Tadi dah lah aku order makanan tak dapat. Kenapa? Ayo Farajok tak tahu. Room service tu tak ada. Dia kata 24 jam. Kau duduk mana ni? Sini. Oh, kau sini? Datin dia masuk sini pula. Tak apa Datin. Datin duduk sebelah je. Tak payah masuk dekat Ikmal. Biarkan. Kenapa aku nak keluar pula ni? Ayuk ketua. Tapi tak apa. Malam-malam ni jangan makan. Orang kata kalau nak awet muda, malam-malam jangan makan. Lepas daripada pukul 8 tu tak boleh makan dah. Itulah aku pun dah start diet kan. Kau pun tahu kan. Dah 2 jam aku start. Dah 2 jam aku start diet. Aku sini ujian aku lah. Aku pun akan start diet sebab orang cakap aku dah terlampau bahagia muka aku. Waktu kita pergi event Raja Perfume tu, orang cakap muka aku dah macam... Ya Allah, dia cakap muka ni macam apa, babe? Kau tu muka kita dah bulat. Ada. Bapak aku ni. You cakap... Kalau bapak kau cakap, aku rasa ya. Bapak aku cakap dia tak bagi aku makan malam dah. Aku pun rasa macam tu sebab apa yang ayah kau cakap banyak betul lah. Kau kena percaya cakap ayah kau. Ibu kau pasal mana? Terus? Macam mana? Ditelan mati mak, di luar mati bapa. Tapi kalau kau makan, aku akan makan. Aku tak makan. Mana ada aku makan? Kau dapat aku makan? Jam pukul 3 pagi kau makan lamb chop dekat hotel tu apa benda? Mana ada? Kau cakap apa ni? Kau tak sedar? Ibu pukul 3 pagi yang kau ada lamb chop dekat room service tu apa? Kau. Aku dah cakap minum air ketum kosong. Jangan cam-cam. Kan? Dah kacip. Kau lah ni. Mana ada aku ada? Wallahi. Ada kembang kencuk dah filter aku. Kau pun lagi-lagi duduk diam lah. Tak, aku terpaksa buka filter kuruskan muka sebab muka aku dah bulat. Macam mana ni? Tapi kalau aku dah bulat kau nak aku ke? Nak je. Kau pun nak aku waktu aku bulat kan? Kau tak adalah bulat pun. Kau bujur-bujur je. Habis tu aku tak boleh terima kau lah kalau kau bulat kan? Sebab dah tak setara. Bunyi pintu ke? Siapa tu? Sekejap kan? Room service. Room service dah order. Room service? Tadi kau kata tak ada. Kau nampak? Kan room service aku dah cakap dah. Room service. Tak. Sekejap. Dia nanti pintu Alamak, dah pergi keluar lah pula. Tu bukan makanan aku pun, makanan Aziz. Wallahi. Anyway, so